Akan ku bawa kau mengembara menerokai alam asmara. Bercinta. Apa maksud cinta? Hati dia tak lekang. Otak dia dah fikir dengan Tuhan. Nah, dengan itu, dengan tu orang yang cinta mabuk dengan Tuhan, hati dia tak fikir. Akan ku bawa kau mengembara menerokai alam asmara. Mana Abu Habib duduk kat alam mana pun, tengok sekeliling alam, pokok batu dan semuanya tuju siapa dia? Allah. La ilaha illa anta maksudi. Engkau yang kutuju. Wa ridha kamu dan ridha kau yang banyak sebenarnya. Bukan aku hidup ni aku nak pahala. Bukan aku hidup ni nak kumpul pahala. Bukan hidup ni nak kumpul apa-apa harta benda. Kita hidup kumpul pahala lah. Kalau hidup kumpul pahala, makna kata hati tak ada ikhlas dengan Tuhan. Mana kata hidup tak mencari redha. Orang yang mencari redha Allah, no? Apa yang dia buat, apa yang dia amal, dia tak minta satu habuk pahala, no? Tak minta satu habuk pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ikhlas itu. Tujuan hidupnya hanya semata-mata nak tuju kepada Tuhan. No? Semata-mata nak apa dia? Redha Allah. Pahala dia. Itu tahap ikhlas yang benar. Itu baru tahap ikhlas yang sebetul. No? Hati ini bersatu dengan Tuhan. No? Tak ada benda apa yang dia tuju, hanya semata-mata tuju kepada Allah. Tak mengharapkan pahala. Sebab apa? Apa yang dia mau? Redha. La ilaha illa anta maksudi wa ridhaka. La ilaha illa anta maksudi wa ridhaka. Ya Allah, Engkau yang kutuju dan mengharapkan apa dia? Mengharapkan redha.